Saya perlukan semangat ni. Semangat ni. Okay, sebelum tu kita pakai lipstick. Tengah rasa collab sikit ni. Rasa collab juga tau. Benda ada, dah jadi. Tiba seorang keluar. Tak. Dia sebenarnya macam ni. I sendiri lah tak tahu orang lain. I sendiri motivate diri I. Kita ada team, tapi dia sebenarnya datang dari diri sendiri. Kalau you sendiri yang rasa macam tak boleh lah, you sendiri rasa macam tak boleh, ada perkataan tak boleh dekat diri you, then no point. Saya tak ada tu. Saya tak rasa tak boleh. Benda dah ada tau. Untuk kita, mungkin boleh. Of course, awal-awal kita struggle lah. Betul. Struggle tu sebab kita nak build team. Which is benda yang kita rasa macam tak boleh kot. Sebab you dah ada dekat mindset you yang you rasa macam tak boleh. So tak boleh lah. Betul. Memang akan ada rejection. Satu kalau ada rejection, kalau you rasa macam reject dah pertama kali you reject, ada orang dah reject you dah tak nak buat. Then you takkan grow. Dia banner business tak sama dengan bekerja. Banner business ibarat buat rumah daripada tapak kosong, nak buat dia tu dengan lumpur, seluk, tanah apa semua, nak buat beam, bodoh rupa dia nak banner tu. Bila siap bangunan ketul nanti, baru orang lain nampak, oh cantiknya rumah tu. That's why I rasa macam agak disappointed lah bila ada yang rasa macam okay lah, I give up, I nak surrender. Then you tak boleh pergi jauh. You akan di situ lah. You takkan grow. So then susah. Kita nak ada orang yang berani. Kalau you tak berani, then tak boleh. You tak boleh ada dalam team ni. Betul. Sorry, bukanlah kita nak cakap bagi you rasa macam down lagi, tak. You kena motivate diri you sendiri. Okay, kalau you mengharapkan setiap benda you mengharapkan orang to motivate you, untuk naikkan momentum you, then payah. Faham tak? You sendiri kena ada initiative you sendiri. So for me, kalau lah diorang rasa macam tak nak lah, tak boleh ni, tak boleh lah. Betul. Sekarang ni saya tak ada benda tu. Sekarang ni sebab kita nampak ada benda tu, ada barang tu ada. Dah ada 60 orang lah grup. Kan? Buyer yang dah isi form pun bukan dalam 16 orang. Kan? Maknanya benda dah gerak dah sekarang ni. Biasalah benda banner kan. Banner tak semua sanggup. Yang orang sanggup ikut masuk kerja, dapat gaji. Normal lah. Okay, sekarang ni kita nampak sekarang ni problem dia, situasi macam agak tough, betul tak? Betul. Sangat tough. Sangat tough. Kenapa sangat tough? Satu, benda ni memang agak risiko. Risiko untuk kita juga. Tapi kenapa kita ambil risiko tu? Sebab kita gila. Sebab kalau bukan kita, siapa lagi? Betul. Mungkin ada orang lain ambil. Sebab saya geram apa tau. Dulu saya dapat hari-hari dapat lead WhatsApp masuk semua. Katalah 100 orang lead kan. 80%, 50%